Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Gucci baru. Ada satu banglo setingkat untuk dijual. Okey, ini adalah rumah banglo. Ini adalah kawasan sekeliling lah. Belakang tu ada rumah maid dengan rumah driver. Yang nampak posh tu adalah untuk maid dengan driver lah. So ni adalah kawasan depan. Muak dalam 10 butir atau lebih. Okey. Jom masuk dalam deh. Depan ni ada kolam. Okey. Ni pintu masuk. Assalamualaikum. Ini adalah ruang tetamu deh. Ruang untuk tetamu. Okey, ada aircon dan ni ada lampu. Okey. Kita ada, ni adalah ruang keluarga. Dia asing dah dengan ruang tetamu. Situ adalah satu toilet. Okey, ni menuju ke ruang dining room. Ruang bolehlah nak letak meja makan ke apa tengah ni. Okey, kita akan tunjuk dapur pula. Ini adalah kawasan dapur. Okey. Dia siap kabinet ni. Kabinet. Ada kawasan dapur, ada kipas. Tempat untuk mesin basuh. Sudah ada toilet soft sini. Dapur kering, dapur basah deh. Dapur basah. Okey. Belakang ni, ni pintu tu belakang lah. Ni ada bilik soft belakang ni. Bilik, aircon. Ada toilet lah dekat belakang ni. Okay, kita tengok bilik pula. Ni bilik nombor. Bilik. Okay, semua ada lampu chandelier belakang. Ada toilet, bilik ada toilet. Okay. Semua ni toilet dia. Ada lagi bilik. Toilet sharing. Lepas tu ni bilik satu lagi. Bilik ni dia connected dengan master bedroom. Okay, ni master bedroom. Luar deh. Ada almari tu. Sampai ke ceiling. Okey, ni adalah master bedroom lah. Lampu dia. Okey. Tepi ni ada lagi lah. Ni tepi ni ruangan. Lepas tu ada toilet. Toilet ada cermin kaca lah. Seperti divider antara macam tandas dengan tempat mandi. Okey. Pintu bilik utama lah. So ni ada pintu yang connected. Sekiranya berminat untuk tengok, boleh kontak Ila dekat 014 518 4158.